Dulu saya tak suka hari sekolah. Penat je. Menahun. Teacher, saya takutlah. Janganlah takut. Kita kan dah praktis untuk sport day nanti. Teacher, macam mana kalau kalah? Selagi tak cuba, kita tak tahu. Haikal kena yakin yang Haikal boleh buat. Okey. Teacher selalu pesankan, kalah tenang. Tapi, rasa semangat bersama dan usaha tanpa hati untuk menjadi lebih baik setiap hari. Ingat, tak kisahlah menang ke kalah. Yang penting Haikal dah cuba yang terbaik. Cikgu tahu Haikal kuat dan berani. Rasa takut tu biasa, tapi jangan sampai jadi penghalang untuk Haikal cuba yang terbaik. Tarik nafas, tenangkan diri dan tunjukkan apa yang Haikal boleh buat.